Setiap sen, setiap rezeki, ada amanah dalamnya. Setahun yang lepas, dia mendermakan life savingnya kepada seorang lelaki tua. Dia cakap rumah dia terbakar. Tapi rupanya semua tu scam. Ayah saya jatuh sakit dan meninggal dunia akibat tekanan dan stres. Dan yang menyakitkan bukan duit tu. Tapi ayah saya ditipu dengan orang yang menggunakan agama. Saya kehilangan ayah saya melalui satu rompakan spiritual. Tapi itu takdir saya. Sejak tu saya berjanji dengan diri saya akan terus menyumbang. Tapi dengan mata yang terbuka. Saya nak membersihkan ruang amal dan derma ini daripada penipuan. Bukan setakat tu. Saya nak pulihkan semula kepercayaan masyarakat. Itu jihad saya.